bawang holland 1 biji, bawang merah 4 biji dan bawang putih 3 ulas. Kita blend semua jadi macam ni. Dan ini tomato 2 biji yang telah kita blend. Masukkan bawang, goreng sehingga golden. Bila bawang dah sikit layu, kita masukkan tomato yang kita telah blend. Kita kacau. Kita masukkan 4 sudu sos cili. Sebati. Bila tomato dah macam ni, kita masukkan ayam getuk. Macam ni, kita masukkan cawan air. Dan biar sehingga masak. Tambahkan sedikit cili, bubuk cili. Kita kacau. Masak sehingga air dia kekurangan. Masukkan sedikit garam dan sedikit cukup rasa. Kita kacau dan biarkan seketika. Terasa dah guys. Rasa asam, manis, pedas dan masin. Enak dimakan bersama dengan nasi putih. Selamat menjamu selera guys. Thank you for watching. Close up look. Ayam masak tomato kita dah masak.